Sekarang pukul 5 dan nak bangun sahur. Walaupun hari ni masih tahun baru Cina, tapi I try lah, okay? Sekarang pukul 5.07. Saya nak keluar pergi beli makanan dulu. So guys, orang pernah saya pergi beli makanan dulu. Saya nak pergi tengok ada apa makanan-makanan. Ni kedai saya makan dari masa saya sekolah. Ingat nak makan bihun ayam goreng. I ronda-ronda bapa. Memang bodoh aku ni, I dah lupa dah. Sebab tahun baru Cina memang tak ada orang buka kedai kan. Cina, tahun baru Cina mana sambut lah. Sebab I tak mau makan Maggi lagi. Yes, finally saya dapat satu makan nasi ayam. I nak makan sikit buah. I lupa timbang saya punya berat berapa. Malu dong. Lagi orang tengok saya makan macam ni. Thursday puasa. Okay, first day Ramadan makanan. I hari ni ada chicken rice, nasi ayam dengan buah. Sebab I tak tahu boleh tak boleh tak. Saya makan banyak. Okay, sebelum saya makan apa-apa, yang first, I akan minum arak dulu. Ini untuk saya punya tips. Cerahkan saya punya kulit. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح. Makan habis. Pasti puasa sampai 7.30. Saya tengah niaga saya punya Coconilla perfume. Lagi dapat rezeki hari ni. Nombor 1. So sekarang saya nak pergi rehat kejap. 2-3 jam saya pukul 9. Sekarang 7.30. Lepas tu 9 saya dah nak bangun dah. Okay? Jumpa nanti.